Saya akan tanya soalan lain pula. Okay. Lepas I cakap, you sambung, okay? Okay. Okay, maka kami. Maka kami. Rakyat Malaysia berikrar, okay. Nyatakan 5 rukun negara. Atas you punya knowledge. Ingat lagi tak? Kepercayaan pada Tuhan, kepercayaan pada raja dan negara, Kesetiaan kepada raja dan negara. Peluruhan pelbagan, Okay. kedaulatan undang-undang, kedaulatan undang-undang, kesetiaan dan kesusilaan, kesopanan dan kesusilaan. Okay. kesopanan dan kesusilaan. Okay, tak. Peluruhan dan perlembagaan. Okay. Kesopanan dan kesusilaan. Okay. Alright. Bila last baca rukun negara? Tahun lepas. Oh, tahun lepas form 5? Okay. So masih fresh lah tapi macam lupa-lupa dah? Agak sebab baru lepas accident so saya sakit lah. Okay. 3 or 4 years ago. Macam mana masih boleh ingat lagi? It's macam rukun Islam, rukun iman semua lah dalam hati dah. Oh, ingat? Okay, kenapa tak ingat? Dah lama lah sekolah. Can still remember the gist of it lah. Okay.